Apa khabar semua? Selamat datang. Hari ini kita nak kupas satu fenomena politik yang agak mengejutkan dari New York City. Kemenangan Zohran Mamdani dalam pemilihan calon Datuk Bandar Demokratik 2025. Betul tu. Mungkin anda tertanya-tanya, siapa dia ni kan, Zohran Mamdani? Dia seorang sosialis demokratik, umur 33 tahun, kira muda lagi lah. Muda? Ya. Dan dia berjaya kalahkan nama besar Andrew Cuomo, bekas gubernur tu. Itu yang buat namai terkejut tu. Bukan calon-calon orang dia kalahkan. Sumber kita hari ni, macam biasa, kita tengok analisis kempen dia, data pengundi, macam-macam lagi lah. Misi kita, nak cuba faham macam mana kemenangan ini dilihat sebagai satu penolakan kepada politik gaya takut-takut ni. Politik ketakutan, ya? Dan apa maknanya untuk politik Amerika lepas ni? Jom kita tengok sama-sama. Apa yang menarik pasal kemenangan Mamdani ni, ia bukan cerita New York saja tau. Oh ya. Ramai penganalisis nampak ni macam satu isyarat penting. Mungkin petanda yang dominasi politik guna naratif krisis takut-takutkan pengundi tu, terutamanya pengundi bandar, mungkin dah mula pudar sikit. Maksudnya, cara kempen politik yang kita tengok beberapa tahun ni mungkin dah tak relevan sangat? Mungkin. Ia macam cabar strategi lama lah. Yang asyik lawan musuh tu, Mamdani ni dia macam bawa pendekatan lain sikit. Lebih kepada harapan, solusi. Cakap pasal pendekatan lain. Kempen Mamdani ni memang lain macam kan? Mula-mula orang tak pandang sangat, calon underdog lah katakan, tapi dia guna cara segar gila. Ingat tak video viral halalflation dia tu? Oh, yang kat gerai makanan Queens tu. Ingat. Bijak cara dia kaitkan harga makanan halal naik dengan isu inflasi, kos sara hidup yang lebih besar. Betul. Kena dengan isu semasa. Lepas tu, aksi dia jalan kaki 13 batu rentas Manhattan sambil makan pizza. Tu dapat berjuta tontonan kat X. Yang tu pun viral juga. Nampak santai tapi strategik sebenarnya. Gaya kempen dia nampak lebih ceria, dekat dengan orang biasa. Beza betul dengan kempen Cuomo yang rasa macam, suram sikit. Penuh amaran je. Fokus Mamdani ni jelas. Isu perut orang kata. Kos hari hidup. Bas percuma, pembekuan sewa, taska universal, benda-benda konkret. Ya, dan itulah kuncinya. Fokus pada solusi praktikal. Daripada takut-takutkan pengundi, dia tahu penyelesaian. Pakar panggil ni fokus pada efikasi, keberkesanan. Efikasi, okey. Dan strategi ni nampaknya berjaya tarik satu gabungan pengundi yang agak unik tau. Siapa tu? Orang muda, terutamanya umur 18 hingga 35, kehadiran diorang ni melonjak. Berapa tadi? 340% banding pilihan raya 2021. Banyak gila tu, 340%. Besar, clean. Selain tu, ada pengundi berpendidikan kolej, golongan progresif, kelas pekerja, pelbagai kaum. Campur semua. Jadi, apa yang satukan diorang ni? Isu utama bagi diorang ni, macam perumahan, kos sara hidup, benda ni lagi penting dari isu jenayah yang kempen lawan duk tekan-tekan. Mamdani ni berjaya satukan diorang guna tema kelas ekonomi. Bukan sekadar pasal identiti kaum ke apa. Faham. Ini mesti jadi pengajaran besar untuk Parti Demokrat kan? Mesti. Ada yang dah mula cakap ni macam acuan baru nak lawan populis sayap kanan macam David Axelrod, bekas strategis Obama tu. Ya, dia puji pendekatan Mamdani. Kata berprinsip dan tangkas. Tapi dalam masa sama, pemimpin Demokrat sendiri macam Chuck Schumer, Hakeem Jeffries, diorang macam teragak-agak sikit nak sokong. Ada yang kata Mamdani ni terlalu ekstrim. Ada bunyi-bunyi macam tu. Masalah sikit dalam parti tu sendiri. Macam sesetengah penganalisis kata kurang rasa ingin tahu pasal apa sebenarnya pengundi nak sekarang ini. Betul. Sementara tu pihak Republican pula macam mana? Nampak macam diorang tersilap langkah juga. Oh, macam mana tu? Serangan diorang yang ada bau-bau Islamofobia terhadap Mak Mani tu bukan saja tak jalan, malah boleh jadi menyinggung pengundi pelbagai kaum yang diorang tengah cuba nak tarik untuk 2024. Taktik lapuk lah kiranya. Lebih-lebih lagi kat bandar macam New York. Hampir 40% penduduk lahir luar negara kot. Susah sikit nak main sentimen macam tu. Kemenangan Mak Mani ni juga ada yang tafsir sebagai post-scarcity progressivism. Post-scarcity progressivism? Apa benda tu? Macam satu politik yang percaya masyarakat moden ni dah cukup kaya sumber. Jadi fokus bukan lagi berebut benda terhad, tapi bina masa depan yang lebih baik untuk semua. Politik berasaskan kelimpahan, kemungkinan, bukan lagi kekurangan dan ketakutan.
Menarik tu. Macam satu peralihan mindset. Mungkinlah. Terutama generasi muda, diorang mungkin dah penat dengar politik krisis je memanjang. Nak something yang lebih positif. Tapi walau menang primary ni, jalan Mamdani belum habis kan? Jauh lagi. Pilihan raya umum November nanti ada saingan 4 penjuru. Ada calon Republican Curtis Liwa, penyandang Eric Adams tanding bebas. Dan mungkin juga Cuomo masuk balik sebagai calon bebas. Tak mustahil. Sengit tu. Walaupun Demokrat kuat kat NYC, tetap ada cabaran. Betul. Termasuklah orang persoal mampu ke bandaraya nak tampung semua agenda dia tu. New York Times pun ada bangkitkan isu ni. Fiskal bandaraya. Betul juga tu. Kena realistik. Apapun, jelaslah, kemenangan Mamdani dalam pemilihan utama ni dah gegarkan sikit asas politik yang sedia ada. Tak dinafikan. Ia macam bukti yang mesej harapan, fokus isu kos sara hidup, strategi media sosial yang bijak, benda ni semua boleh menang lawan politik takut-takut dan pengaruh wang. Macam bagi satu model barulah untuk Demokrat. Balik kepada isu asas rakyat. Dan ia timbulkan persoalan besar pasal hala tuju politik Amerika. Jadi, persoalan untuk kita semua fikirkan, adakah kejayaan Mamdani ni betul-betul tanda era politik ketakutan dah nak berakhir, sekurang-kurangnya di bandar besar Amerika, atau ini kes unik New York je? Soalan yang bagus tu. Dan apa agaknya implikasi kalau pendekatan macam ni yang tekan solusi pragmatik, bawa harapan, mula dapat tempat, gantikan retorik krisis yang dah lama kita dengar? Sesuatu untuk difikirkan bersama. Betul. Itu saja kupasan kita untuk kali ni. Terima kasih banyak sebab luangkan masa mendengar.